Lemang tak masak lagi, boy. Dua jari atas lutut untuk orang bujang saja. Amboi, amboi. Ada hati ke nak pasang lagi? Setiap butang pada baju Melayu pun mempunyai maksud tersembunyi. Nah, ya, beda-beda butang 5 sini butang ya. pada baju cekak musang melambangkan 5 rukun Islam dan solat 5 waktu. 2 butang di atas pula melambangkan 2 kalimah syahadah. Manakala baju Melayu untuk Teluk Belanga pula mempunyai 1 butang yang melambangkan Tuhan yang satu atau Esa. Luar Malah biasa. rasa butang baju Melayu ni ada tertulis di dalam puisi Melayu lama tau. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsya Widianti Putri. Ini ada video dari Fakta Channel yang mengemukakan tentang 10 fakta pelik hari raya di Malaysia. Oke, kenapa tuh? Oke. Menarik nih untuk kita ketahui sama-sama gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tidak tahu tentang fakta ini. Jadi jomlah aku ajakin teman-teman untuk menonton video kali ini. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang merequest bisa banget DM di Instagram aku di @aswidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Tapi korang tahu tak, sebenarnya raya terkejut yang kita alami 2 tahun lepas tu tak pelik tau. Ialah pada hari Isnin. Ada banyak lagi perkara-perkara pelik yang pernah ataupun bakal berlaku pada hari raya. Dari ada negeri yang pernah beraya awal sehari, sehinggakan kepada ada tahun yang kita bakal beraya Aidilfitri 2 kali. Tapi yang peliknya, macam mana hal ini boleh berlaku? Kalau nak tahu, jom kita tengok video ni. Wah, ni Kejap. Perak dan Johor pernah raya awal sehari. Korang ingat lagi Perak tak dan pengalaman raya Johor 2 tahun lepas di mana kita tiba-tiba raya secara mengejut? Ya, ingat. Banyak orang yang terkejut. Lemang tak masak lagi, boy. Kita mempunyai momen-momen yang tidak boleh dilupakan, sama ada yang sedih, gembira ataupun lawak. Tapi itu bukanlah kali pertama. Malah lebih pelik, pada tahun 1983, hanya 2 negeri dalam Malaysia, iaitu Perak dan Johor, telah menyambut hari raya secara mengejut, iaitu sehari awal berbanding negeri-negeri lain. Zaman dulu ya. Semuanya bermula apabila sekumpulan nelayan mendakwa mereka ternampak anak bulan ketika sedang menangkap ikan di lautan. Apabila mereka sampai ke daratan, berita itu mula tersebar dengan pantas. Ditambahkan lagi, perkara itu disahkan sendiri oleh pihak marin yang bertugas di lautan pada ketika itu. Berita yang tersebar itu kemudian sampai ke pengetahuan mufti, dan mufti mengambil keputusan untuk memaklumkan hal itu kepada Sultan Johor dan Perak. Sultan Johor dan Perak telah mengarahkan ke semua jentera kerajaan negeri untuk memaklumkan perkara itu kepada semua rakyat di negeri mereka dengan menggunakan pembesar suara, dan hal itu telah menimbulkan pelbagai kekecohan. Yelah, dahlah banyak persiapan raya tak buat lagi. Ditambahkan pula, perkara ini menimbulkan kehairanan kepada penduduk di sekitar negeri itu yang masih berpuasa, tetapi Johor dan Perak pula telah beraya dan boleh makan pada waktu siang. Indonesia sering juga sih kayak gitu, guys. NU sama Muhammadiyah kadang beda juga sehari. Negara kita telah menetapkan permulaan bulan Hijri menggunakan kaedah ruqyah dan falak hisab. 9. Ke-9. Asal usul lagu Selamat Hari Raya. Setiap kali bila dah nak raya, tak banyak lengkap banget rasanya lagu kalau Malaysia, lagu guys, ini hari tak raya tu. berkumandangkan. Tapi korang tahu tak, lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Jaiz ini sebenarnya dicipta oleh P. Ramlee dan Jamil Sulong dengan tujuan untuk mogok. Mogok? Pada Mac 1957, pekerja-pekerja Malay Film Production milik Shaw Brothers telah melancarkan mogok untuk menuntut gaji yang lebih berpatutan, di mana mogok itu telah berlarutan sehingga hari raya yang jatuh pada 1 Mei 1957. Antara aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Artis Malaysia atau Persama
adalah dengan menganjurkan konsert amal untuk mengutip dana bagi membantu perjuangan pekerja-pekerja yang sedang mogok itu. Jadi, memandangkan pada masa itu adalah Hari Raya, P. Ramlee dan Jamil Sulong membuat keputusan untuk menggubah sebuah lagu raya untuk dinyanyikan pada konsert amal tersebut, di mana lagu ini telah digubah dalam masa hanya 10 minit. Tak sangka kan, 10 lagu minit? yang dicipta dalam masa hanya 10 minit ini telah menjadi lagu tradisi yang wajib dimainkan setiap kali raya. Gila, 8. cepat banget pengubahannya 10 menit. Asal-usul Hari Raya. Nah, itu dia Sebelum asal-usul wujudnya hari raya. ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, baginda melihat kaum Arab jahiliah di sana pada masa itu mempunyai tradisi turun-temurun di mana mereka akan menyambut 2 hari perayaan, iaitu An-Nairus dan Al-Mahrajan, di mana ia disambut dengan nyanyian, tarian serta minuman keras. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT telah menggantikan 2 hari perayaan mereka dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik, seperti yang disabdakan Rasulullah Idul Fitri, Idul Adha. di mana hari raya ini pertama kali diraikan selepas Perang Badar, sempena untuk merayakan 2 kemenangan, iaitu kemenangan umat Islam ketika Perang Badar dan kejayaan menahan hawa nafsu selama sebulan. Tapi masa tu, takbir raya tak ada lagi tau. Ketika Perang Khandaq, umat Islam telah berjaya mengalahkan tentera yang dipimpin oleh Abu Sufyan serta berjaya menghapuskan Abu Jahal. Pada masa itulah, Rasulullah mula bertakbir sebagai dialog kepada Abu Jahal bahawa Allah SWT telah membantu tentera Islam pada masa itu. Sebab itulah ketika takbir raya, kita akan membaca صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, yang membawa maksud tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, yang benar janjinya dan yang menolong hambanya dan yang memuliakan tentera-tenteranya, yakni tentera muslimin, dengan mengalahkan tentera Ahzab dengan keesaannya. Dalam banget artinya. Lagu raya pertama di Malaysia. Nah, Apa lagu raya yang sering lagu menjadi raya pilihan pertama di korang? Malaysia, ada yang tahu? Lagu raya Ini jenis pertama aku moden dengar ni. atau klasik? Fak tahu yakin mesti kebanyakan daripada kita mempunyai pilihan masing-masing kan? Ayo komen di bawah. Korang pernah dengar tak lagu raya yang terpaling memaling berpaling di paling klasik di Buset. Malaysia? Cuba dengar ni. Terpaling dipaling. Rekan. Oh, itu yang Kalau pertama korang nak kali tahu, ya? Lagu raya yang dinyanyikan oleh Miss Aminah dan dicipta oleh Miss Tengku Ali Aminah. Pasha atau Cik Ara bangsawan ini dihasilkan pada tahun 1936 dan didakwa merupakan lagu raya 36. pertama yang dirakamkan di tanah Melayu. Lagu yang dirakamkan oleh HMV atau His Master Voice ini diberi judul Selamat Hari Raya. 6. 6. Lagu Asal Balik Kampung. Balik kampung. Ini merupakan antara lagu yang wajib dimainkan dalam kereta setiap kali balik kampung masa raya. Balik kampung. Tapi tahu tak Ini masih korang, menjadi lagu favorit yang sih. dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman ini sebenarnya bukanlah dicipta sempena Hari Raya. Lagu yang dicipta pada tahun 1984 ini pada asalnya Lagu dihasilkan dari sebuah sebagai bilik. kempen pilihan raya untuk menggambarkan keseronokan pemuda atau mahasiswa yang berada di kota pulang ke kampung untuk mengundi, dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh komposernya S. Atan atau Datuk Hashim Said. Tapi setiap kali dengar lagu ni, faktor akan automatik teringat Hari Raya. Balik kampung. 5. Maksud perkataan Aidilfitri. Korang pernah terfikir tak apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Aidilfitri? Secara ringkas, Aidil berasal dari perkataan Arab Aid Aid. yang bermaksud Perayaan. perayaan. Manakala Fitri pula bermaksud Fitrah. fitrah. Dari sudut bahasa, Perayaan Aidilfitri yang adalah fitrah. perayaan fitrah di mana manusia kembali kepada asal kejadian Ya. manusia yang suci dan bersih daripada dosa, seperti keadaan bayi yang baru lahir. Dan perkara ini berkait rapat dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Amin ya Rabbal Muslim. Alamin. InsyaAllah. Jadi, sementara masih ada baki beberapa hari lagi sebelum raya ni,
Kalau korang tengok video ni sebelum raya lah. Jom kita gunakan peluang ini untuk memperbanyakkan Jom. ibadah kepada Allah yang bersih daripada dosa. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. 4. Kita akan sambut raya 2 kali pada tahun 2033. Masa ya. jadi fakta-fakta menarik 2 kali. pasal raya ni. Fak terbaca satu artikel 2033. yang mendakwa pada tahun 2033 umat Islam akan berpuasa dan beraya 2 kali dalam setahun. Menurut laman web Al-Arabiya, keadaan ini berlaku disebabkan oleh perbezaan kitaran hari antara kalender Hijrah Islam dan kalender Gregorian. Ini bermaksud pada tahun 2033, hari raya pertama akan jatuh pada 3 Januari 2033 dan 23 Disember 2033. Wow, 2 kalilah fakta kena buat giveaway raya tahun tu. 2 kali ni siapin hampers ini ni. berlaku setiap 30 tahun 2 kali sekali siapin tau. Dan duit didakwa raya kali ni. terakhir berlaku adalah pada tahun 2000. Siapa di antara korang ingat lagi? Enggak ingat aku. 2000. 3. Enggak ingat. Fakta Masih kecil. Sampin. Bagi Apa? fakta ini Sumpin? merupakan antara fakta yang sangat-sangat penting, terutamanya Apa itu? bagi mereka yang dah berkahwin. Kalau korang nak tahu, pemakaian sampin sebenarnya Oh, memiliki sampin. mesej rahsia tersendiri. Pertama, jika sampin korang berada di bawah lutut, ia bermaksud pemakai sampin sudah berkahwin. Kedua, Oh, gitu. jika sampin korang berada di atas lutut, ia bermaksud pemakai sampin belum berkahwin. Oh. Jadi, jika korang sudah berkahwin, jangan pula korang pakai sampin di Itu atas dia. lutut. Kerana ini menunjukkan korang berikan mesej secara tidak langsung. Oh. Yang korang nak Oh, aku kahwin baru lagi. tahu itu guys fakta itu. 2 jari atas lutut. Ah. Untuk orang bujang saja. Amboi, amboi. Ada hati ke nak pasang lagi? Dua. Aduh. Ya, Jenis baju tandai Melayu ya dan para bidang baju suami-suaminya Melayu. tu Selama ibu-ibu. ini kita tahu terdapat 2 jenis baju Melayu yang utama di Malaysia ni kan, iaitu baju Melayu Teluk Belanga dan baju Melayu Cikap Busang. Okey. Namun sebenarnya terdapat satu lagi jenis baju Melayu yang jarang kita dengar, Apa tu? iaitu baju layang atau baju sikap. Tapi Baju layang, baju sikap. Melayu ini kebiasaannya dipakai oleh golongan bangsawan, golongan diraja ataupun orang yang mempunyai gelaran tinggi seperti Datuk, Tun dan seangkatan dengannya. Oh, Dan kalau gitu. korang nak tahu, setiap butang pada baju Melayu pun mempunyai maksud Nah, tersembunyi ya, tau. beda-beda butang 5 sini butang ya. pada baju Cikap Musang melambangkan 5 rukun Islam dan Wah. solat 5 waktu. 2 butang di atas pula melambangkan 2 kalimah syahadah. Wah, Masya Manakala baju Allah. Melayu untuk Teluk Belanga pula mempunyai Satu. satu butang Mm-mm. yang melambangkan Tuhan yang satu atau Wah, Esa. luar Malah biasa, rahsia butang Masya baju Melayu Allah. ni ada tertulis di dalam puisi Melayu lama tau. Ya. Cekak Musang berbutang 5, 5 rukun di dalamnya, 5 petua di bawahnya, 5 tiang ditegakkannya. Teluk Belanga berbutang tunggal, tunggal satu Tuhan yang disembah, tunggal tidak dapat dianjak alih, tunggal tidak dapat dibelah. Masya Allah. 1. Bertawa aku Iklan faktanya. raya paling sedih. Macam Banyak mana banget dengan iklan tajuk, kan? raya Malaysia ni weh, sedih-sedih pula lagi. Sebenarnya dalam 2-3 video fakta yang lepas, Fakta tengok ramai di antara korang yang nak Fakta buat pasal iklan raya paling sedih tahun 2024. Tapi disebabkan Fakta baru lagi buat tahun lepas, Fakta tengok iklan raya paling sedih tahun ini tak sampai pun 10. Jadi sebab itulah Fakta buat keputusan untuk sekali kajar dengan korang dalam tajuk ini. Tapi disebabkan Fakta tak nak panjangkan video, Fakta hanya akan ceritakan satu je iklan raya paling sedih dan viral Yang tahun mana ini. tu? Orang Oh, yang ini. Ini pecah sih, aku Tak pernah pernah reaction suka mak. ini. Iaitu Mak yang dihasilkan oleh Elrah World. Elrah. Iklan yang dibintangi oleh ramai pelakon terkenal pasal adik aku, kau boleh cakap. Wah, ini seperti sedih Amir sih, Ahnaf, serius. Fadli Masud, MK Keklik, Shahnaz Ahmad dan Beto Kushairi mengisahkan tentang watak Mi yang dipegang oleh Beto. Ayam siapa ni? Yang orang lah. Merasakan bahawa emaknya langsung tidak pernah menunjukkan kasih sayang Kalau ni. Ayam siapa kau curi kau? atau peduli tentang dirinya. Cikgu pilih orang jadi pengawas, Mak. Pengawas, Mak. Ini salah satu iklan tersedih sih waktu Malah aku korang reaction sendiri juga, boleh guys. nampak perbezaan bila emaknya melayan Mi dan anak-anaknya yang lain. Lusa orang nak kena pergi kem kepimpinan tu tau, Mak. Namun kebenaran mengenai kasih sayang emaknya mula terbongkar setelah abang kepada Mi menceritakan hal yang sebenar. Mak tak pernah melupakan hang.
Alhamdulillah. Mak percaya hang boleh. Kau jagalah Mama Elmi dengan baik. Tetapi semuanya dah terlambat. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi lah. Kejap pun jadi lah, bang. Iklan ini Sedih telah pula mendapat aku jadi. berbagai reaksi daripada rakyat Malaysia yang berkongsikan di media sosial sehingga menjadikan ia sebagai antara iklan raya paling viral tahun ini. Siapa dah tengok? Apa pandangan korang Direction malah. mengenai iklan ini? Gila pecah sih. Sedih Namun banget. terdapat beberapa lagi iklan raya tahun ini yang bagi Faktau sangat menyentuh hati seperti Syurgaku, Proton. Duit ni tak ternilai pun dengan masa yang makilah bagi untuk menjaga syurga saya tu. Sama-sama melangkah, Mr. DIY. Dapat susah macam mana? Malaysia memang jagonya bang sih buat iklan ni. weh. Iklan Dan raya, content lagu raya memang. PKNS. Malaysia sih juara. Nak rasa peluk abang macam ni. Namun bagi Ini juga, Faktau, aduh, iklan sedih raya banget yang ini paling iklannya, menyentuh ya Allah. perasaan Faktau walaupun dah tengok berpuluh-puluh kali adalah iklan Bernas yang bertajuk Oh, The Bernas. Journey. Apa pendapat korang? Pak Apis. Oh, ini aku nggak ada Okeylah, reaction itu guys. sajalah untuk video kali ini. Sehubungan Thank dengan you, itu, Faktau. Faktau ingin mengucapkan selamat hari raya. Yeay, Maaf zahir selamat dan hari batin raya, kepada guys. semua. Dan Faktau Maaf lahir dan sangat-sangat batin. berterima kasih kepada korang semua kerana membenarkan Faktau untuk berkongsi ilmu. Dan Faktau juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan berharap semoga diberikan kesempatan untuk terus menghiburkan korang di masa-masa akan datang dengan ilmu-ilmu yang sama-sama kita berkongsi melalui komen-komen Thank you korang. Sebelum Faktau. kita Terima habiskan kasih. video. Nah, aku baru tahu tentang fakta sumpin ya kalau nggak salah tadi. Kalau sumpinnya itu di bawah lutut itu udah berkawin. Kalau di atas lutut itu masih single atau belum berkawin. Nah, aku baru tahu tentang hal itu gitu loh. Orang makanya yaudah sembarangan aja gitu kan. Mau di atas lutut, mau di bawah lutut, nggak ada filosofinya gitu. Tapi ternyata ada filosofi yang terkandung di dalamnya gitu guys. Jadi tidak sembarang orang gitu. Nah, ini perhatikan ya wahai ibu-ibu, lihatlah suaminya kalau memakai sumpin di atas lutut. Boleh kasih jewer dikit. Saya Elsa Widianti Putri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama di bulan Ramadan ini banyak konten yang mungkin tersilap kata, tersilap sikap. Apalagi kemarin vlog di Malaysia apabila banyak kekurangan, kesalahan kata, kesalahan sikap ketika vlog kemarin di Malaysia pas di Bazar Ramadan dan sebagainya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah support, yang udah nonton juga video vlog selama di Malaysia kemarin. Selamat balik kampung bagi teman-teman semua yang balik kampung, yang cutinya, yang diberikan cuti dan yang tidak diberikan cuti ataupun tidak bisa pulang kampung. Gak apa-apa, aku akan menemani teman-teman yang tidak balik kampung dengan video-video reaction yang akan tayang di channel ini insya Allah setiap hari gitu guys. Jangan sedih yang nggak bisa pulang kampung, mungkin belum rezekinya untuk pulang kampung, nggak apa-apa. Semoga tahun depan bisa balik kampung dan bisa kumpul sama keluarga. Hati-hati di jalan bagi teman-teman, bagi pakcik, makcik, abang, kakak yang balik kampung. Salam untuk keluarga yang ada di kampung. Dan untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.